Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Lailatul Anisha binti Yusof, nombor kad matrik D2025-111-6525. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 yang bertujuan memperkukuh perlindungan, pemulihaan dan hak kanak-kanak di Malaysia. Pindaan ini amat penting kerana ia memastikan setiap kanak-kanak, terutamanya yang terlibat dalam sistem keadilan atau institusi pemulihan, mendapat penjagaan dan perlindungan yang sewajarnya. Antara pindaan utama ialah Seksyen 66 yang memberi kuasa lebih jelas kepada pegawai kebajikan untuk mengambil tindakan segera termasuk pemeriksaan terhadap kanak-kanak yang terabai atau dalam bahaya. Ini memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak dijaga secara efektif. Selain itu, Seksyen 67 dipinda untuk memastikan kanak-kanak hanya ditempatkan di pusat pemulihan jika mereka memerlukan pemulihan keinstitusian dan bukan pesalah jenayah berat. Penempatan dibuat selepas menimbang laporan akhlak oleh mahkamah, memastikan keputusan yang adil dan bersesuaian. Pindaan juga memperkenalkan Seksyen baharu 83A yang melindungi kanak-kanak semasa tangkapan. Kanak-kanak hanya boleh digari untuk jenayah berat atau jika mereka menentang tangkapan, dan ibu bapa, penjaga atau pegawai akhlak mesti dimaklumkan serta dibenarkan hadir untuk menjaga kebajikan kanak-kanak. Selain itu, Seksyen 85, pindaan untuk memasukkan tempat tahanan dan memperluas perlindungan kanak-kanak dengan menghalang mereka bergaul dengan dewasa yang dituduh serta melarang penggambaran kanak-kanak dalam semua situasi tangkapan, tahanan atau mahkamah. Seksyen 90 juga dipinda untuk memperjelas proses penyediaan dan penyerahan laporan akhlak oleh pegawai akhlak kepada mahkamah dalam tempoh tertentu. Manakala Seksyen 91 menambah perintah khidmat masyarakat sebagai alternatif pemulihan bagi kanak-kanak. Kesemua pindaan ini menunjukkan bahawa kerajaan menekankan perlindungan yang menyeluruh terhadap kanak-kanak, memastikan proses mahkamah dan institusi pemulihan dijalankan secara sistematik, serta menegaskan hak kanak-kanak semasa tangkapan, penahanan dan pemulihan. Secara ringkas, Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 memperkukuh kuasa pegawai, hak kanak-kanak serta prosedur pemulihan bagi mewujudkan persekitaran selamat dan menyokong perkembangan kanak-kanak di Malaysia. Sekian, terima